Bolehkah kamu buat frozen embryo transfer ketika kamu masih menyusu? Jawapannya bergantung kepada hormon dan kitaran haid kamu. Penyusuan menaikkan hormon prolaktin. Prolaktin yang tinggi mengganggu ovulasi dan menjejaskan pertumbuhan lapisan rahim. Jika lapisan terlalu nipis atau tidak stabil, peluang implantasi turun. Penyusuan juga menurunkan estrogen. Untuk frozen embryo transfer jenis ubat, kamu perlukan estrogen yang stabil supaya lapisan rahim membesar dengan baik. Jika lapisan tidak bertindak balas, kadar kejayaan frozen embryo transfer pun turun. Tiada kajian kuat tentang frozen embryo transfer ketika menyusu. Garis panduan antarabangsa biasanya tidak mengesyorkannya. Kebanyakan pakar akan minta kamu berhenti menyusu, tunggu hormon stabil dan tunggu kitaran kembali normal. Ada wanita yang masih mencuba frozen embryo transfer semasa menyusu. Ini hanya sesuai jika kitaran sudah tetap prolaktin normal dan lapisan rahim membesar dengan baik dalam kitaran semula jadi. Jika kamu mahu peluang paling tinggi untuk berjaya, langkah paling selamat ialah berhenti menyusu. Tunggu 1 atau 2 kitaran biasa, kemudian buat frozen embryo transfer.